Okey, kali ni dah siap bersiang dah. Tengok elok, bersih elok. Lepas tu kita ada ubi kemiling pula. So jom kita buat gulai darat. Sebelum sekali kita buka api, masukkan minyak dah panas, masukkan bawang merah, bawang putih, daun kari, halba campur. Kemudian kita kacau sampai dia garing macam ni. Bila dah garing, kita boleh masukkan air ni ikut kita lah nak masuk banyak mana. Lepas tu kita masukkan dalam 2 sudu serbuk kari ikan, garam secukup rasa, kemudian air asam jawa secukup rasa. Kemudian kita boleh masukkan ikan keli kita. Kacau-kacau sikit bagi semua rendam dalam air tu. Okey, kemudian kita masukkan ubi kemiling. Bila dah masukkan ubi kemiling, kita boleh masukkan santan segar. Okey, lepas tu ni telur ikan keli kita boleh masukkan sekali, kemudian kita tutup api yang slow biar dia rendah dalam tu. Tada, dah siap. Okey, boleh makan dengan nasi panas-panas. Sedap ni dengan telur ikan keli dengan ubinya. Selamat mencuba.